Assalamualaikum dan salam sejahtera. Video kali ini kita akan terus pergi ke bab yang kedua. Bagi semester yang pertama untuk Sukatai yang terkini 2025 bagi calon 2026 sebenarnya. Untuk bab yang kedua kita akan lihat dahulu Malaysia, negara berdaulat. Bagi bahagian pertama kita akan lihat dahulu apakah konsep negara berdaulat. Negara berdaulat dia ada 3 konsep. Konsep yang pertama awak kena tahu negara itu sendiri adalah wilayah. Okey, wilayah fizikal bermaksud wilayah yang kita nampak dan wilayah ini mempunyai sempadan diperintah oleh kerajaan dan kerajaan ini ditubuhkan mengikut undang-undang. Yang kedua, kerajaan tadi. Kerajaan itu mestilah mempunyai atau menjalankan fungsinya. Fungsinya ada 3 tau. Contoh macam Malaysia, kita ada fungsi sebagai pemerintahan atau eksekutif, perundangan dan juga kehakiman, dan kita akan belajar secara lanjut untuk bab-bab yang seterusnya. Dan setiap fungsi itu mestilah mengikut sistem perundangan yang telah ditetapkan. Sesebuah negara yang berdaulat, dia ada keistimewaannya di mana bila dia berdaulat, dia ada kewibawaan. Wibawa bermaksud kepercayaan orang luar terhadap negara kita. Kita ada kuasa sendiri tanpa kita bergantung kepada orang lain atau dipengaruhi oleh pihak lain. Terutamanya contoh pihak luar adalah negara asing atau kuasa besar dunia. Itu maksud atau keistimewaan yang ada pada sesebuah negara yang berdaulat. Bahagian yang kedua kita akan lihat pula apakah ciri-ciri negara berdaulat. Ada 8 ciri bagi negara berdaulat dan apa yang awak kena faham ialah apakah maksud setiap ciri tersebut. Okey. So yang pertama iaitu bersempadan. Bersempadan adalah sempadan kita diiktiraf oleh masyarakat antarabangsa dan pengiktirafan ini akan dilakukan menerusi PBB dan Majlis Keselamatan PBB. Itu yang pertama, diperakui oleh masyarakat antarabangsa. Contohnya, wilayah Malaysia itu sendiri meliputi kawasan seluas 330,803 km persegi dan kawasan ini juga perlu dah diiktiraf oleh PBB. Ciri negara berdaulat yang kedua ialah negara yang merdeka. Merdeka bermaksud bebas. Bebas daripada siapa? Bebas daripada penjajahan wilayah fizikal oleh pihak asing. Pihak asing kebanyakannya adalah pihak luar, iaitu contohlah negara US ke Amerika, samalah kan? Ataupun negara-negara kuasa besar dunia. Mempunyai hak sepenuhnya dalam menentukan sendiri pemerintahan negara. Kita ada kuasa untuk menentukan sebarang bentuk keputusan pada negara kita sendiri. Itu bermaksud negara yang merdeka, bebas dari segi penjajahan dan juga bebas membuat keputusan. Ciri yang ketiga, berkuasa sendiri. Bermakna kita ada kuasa untuk membentuk dan melaksanakan sendiri kuasa dalam semua aspek pemerintahan yang ada di negara kita. Berkuasa sendiri sama ada hal yang berkaitan dalam negara atau di luar negara. Kita ada kuasa sendiri. Kita gunakan kuasa kita. Selain daripada kuasa daripada pihak kerajaan ataupun pemerintah, rakyat juga berkuasa. Untuk apa? Untuk menentukan kerajaan itu berasaskan kepada amalan demokrasi berparlimen di mana kerajaan ini akan dipilih menerusi pilihan raya umum. Berwibawa. Wibawa bermakna Malaysia ini akan mendapat keyakinan dan kepercayaan masyarakat dunia. Menerusi apa? Keyakinan ini akan dibina menerusi penyertaan dan sumbangan Malaysia di persada dunia. Contohnya, Malaysia sangat lantang bersuara tentang isu Palestin. So, itu yang pertama. Atau Malaysia menyertai OIC ke-6 ataupun Commonwealth. So, menerusi penyertaan dan sumbangan inilah Malaysia mampu untuk meningkatkan kepercayaan tersebut. Ciri yang kelima, mempunyai sistem perundangan. Sistem perundangan berfungsi sebagai untuk mengubah rang undang-undang serta membahaskan isu negara secara keseluruhan. Sekiranya ataupun kewujudan sistem perundangan yang teratur ini akan menggambarkan sendiri amalan demokrasi yang diamalkan di Malaysia. Mempunyai sistem pemerintahan. Malaysia dia mengamalkan demokrasi berparlimen dan juga raja berperlembagaan. Rakyat dia ada hak untuk memilih kerajaan menerusi pilihan
raya. Malaysia mengamalkan sistem pemerintahan berbentuk persekutuan di mana persekutuan bermaksud gabungan di antara negeri-negeri untuk membentuk satu persekutuan dalam masa yang sama. Walaupun dia bergabung, persekutuan dia ada tugas dia, negeri-negeri juga menjalankan tugas dia masing-masing mengikut jadual ke-9 dalam Perlembagaan Persekutuan. Dan kita akan belajar lebih lanjut pada bab yang seterusnya. Negara yang berdaulat mempunyai rakyat. Rakyat mesti ada status warga negara, bukannya warga asing. Rakyat juga digunakan untuk atau sumber tenaga untuk mempertahankan keselamatan dan kedaulatan negara kita sendiri. Last sekali, ciri negara berdaulat ialah mempunyai identiti sendiri. Identiti ini wajib dihormati dan menjadi satu kebanggaan kepada rakyat dan juga kerajaan. Contoh identiti Malaysia, Jalur Gemilang. Jalur Gemilang adalah bendera, lagu negaraku, lagu kebangsaan dan jatah negara. Bahagian yang terakhir ialah tindakan atau strategi kerajaan dalam memelihara kedaulatan negara. Yang pertama, memperkukuhkan keselamatan sempadan. Cara untuk mengukuhkan keselamatan ini adalah menambahkan senjata moden. Sempadan, kita ada 3 kawasan. Sempadan darat, maritim adalah laut dan udara sentiasa dipelihara. Satu lagi cara ialah menambah bilangan tentera yang terlatih dan juga mahir. Mestilah mahir untuk menggunakan senjata moden itu tadi. Menjamin kestabilan sistem pemerintahan. Jika sesebuah negara itu stabil dari segi politiknya, dia akan membawa banyak benda terutamanya dalam aspek ekonomi dan juga sosial. Politik adalah yang pertama dalam apa sahaja benda yang berkaitan dengan negara. Untuk apa? Untuk kita mengelakkan pihak lain yang mengambil kesempatan terhadap negara kita sendiri. Memperkukuhkan jati diri terutamanya dalam kalangan rakyat. Rakyat perlulah diberi kesedaran berkaitan dengan perpaduan dan juga semangat mempertahankan negara. Tindakan yang keempat ialah mempertahankan kemerdekaan. Cara untuk kita memahami kemerdekaan yang kita ada iaitu dengan cara kita meraihkan sambutan ulang tahun kemerdekaan negara pada 31 Ogos 1957 dan kita perlu juga menyangkal segala tuduhan pihak luar tentang dasar-dasar kerajaan yang sebenarnya ada dasar kerajaan yang tidak memihak kepada mereka. Jadi mereka akan membuatlah pelbagai tuduhan kepada Malaysia supaya apa yang dituduh itu salah dan mereka menganggap mereka itu betul. Yang last sekali untuk topik atau bab yang kedua ini iaitu menghormati identiti nasional. Identiti nasional samalah macam identiti negara. Lagu negaraku, jatah negara dan jalur gemilang. Kita perlu menghormati setiap identiti nasional ini sebagai satu simbol bagi negara Malaysia. Baiklah, itu sahaja untuk bab yang kedua ini. Kalau ada rezeki, saya akan cuba untuk buat video-video yang seterusnya mengikut bab-bab yang tertentu. Kita jumpa lagi untuk video yang akan datang. Terima kasih.